kita tak nafikan setengah keluarga mereka merancang perbelanjaan rumah tangga. Contohnya rumah dibagi sama rata bayar, kereta pun dibagi sama rata 50-50, kenderaan pun 50-50. Dan ada juga setengah keluarga semua ditanggung oleh pihak suami, sedangkan isteri hanya membantu. Kalau ada macam bil api, air, tu dibayar. Ini sebenarnya terpulang pada setiap keluarga. Kita tak boleh nak kata semua harus ditanggung oleh pihak suami. Kalau dah isteri dia bersetuju untuk sama-sama membantu, itu hak keluarga dia. Walaupun dalam Islam, hukum syarak memang tanggungjawab bagi nafkah, keperluan makan minum wajib pada suami lelaki, pada isteri dan anak-anak. Betul tak?